pinggang, punggung, peha sampai ke sini warna hitam yang garis sampai ke tapak kaki, ini adalah sciatica nerve. Okay. Kita ini sudah sapu krim, sudah sapu krim. Kita gunakan tapak tangan. Tapak tangan untuk urut. Urut-urut. Kalau tak suka kuat-kuat ni, kita gunakan tapak tangan untuk urut. Tengok, gunakan tapak tangan sini untuk urut di bahagian betis sini. Sudah urut di bahagian betis ni, contoh dia cakap, saya nak kuat sikit ni, suka kuat sikit ni. Kita sudah start gunakan jari ini, gunakan jari untuk tekan. Tekan-tekan, okey, tengok, tekan-tekan, pelan-pelan tolak ke bawah. Pelan-pelan tolak ke bawah. Ada perasan tak? Saya bukan satu kali sampai ke bawah. Tapi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pelan-pelan tolak sampai ke bawah. Okey, ini adalah step yang kedua. Step yang ketiga, kita gunakan lengan untuk urut. Lengan untuk urut. Turun dan naik balik. Tekan, kena tekan dulu tau. Tekan dan turun. Tekan dan turun. Dan cara-cara urut ini untuk berkaitan dengan sciatica. Sciatica ini, sekarang kalau 10 orang, 10 pesakit sekurang-kurang 3 pesakit ada masalah sciatica. Okey, urut sampai ke bawah. Belajar sesuatu, please like, share dan komen.